lah, kita lagi mana? Apa? Nantilah cakap. Kira okey lagi setakat ni. Wow, kanan tak okey. Ada orang guna krisik banyak mana kat dalam masakan. Saya tak pernah masak guna krisik. Saya pun tak pernah. Berapa lama-lama bayar daun tu? Bakar betul. Bakar apa? Bakar apa? Sate. Irama berbunyi do re mi. Welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. For ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa. I for artist, N for next level diva, I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa, A-L-Y-A-N-A. Semua pakai dalam satu nama. So geng, untuk konten kali ni Kita nak pergi sembelih ayam. Kita nak pergi LYC untuk cari ayam. Carilah beli ayam. nak cari ayam. Kita nak pergi beli ayam untuk kita buat apa? Kita nak buat sate. Wow. Untuk Ayam Raya Haji. Kita nak berkorban sikit. Kita nak bakar-bakar di Raya Haji. Nak buat bakar-bakar BBQ sikit lah. Iya. Ada lah BBQ nak buat sate. Ni orang sebelah ni buat sate kan? Tahu, sebab buat Saya boleh nak jalan tak? Oh, dia suruh jalan dulu. Oh ya. Ke sana sikit, ke sini sikit. Ni lah kecil weh. Dia duduk situ je. Kancil tu. Nanti kita beli kancil lah. Kancil kita beli. Mak apa kau nak beli? Mak aku ada kancil. Kau beli dengan mak aku. RM10,000. RM10,000. Penyang atau mewak dulu. Banyak lah kau. Bayar bulan-bulan nak bagi cash kawan awak. Kira okey lagi setakat ni. Wow, kanan tak okey. Kira okey. Boleh. Okey. So kita nak pergi shopping groceries untuk kita nak buat sate ayam. Tak tahu lah berapa batang. Untuk 3 kg 3 kg dada ayam. 3 kg dada ayam. Oh ya, nak buat sate kan? Mana Nak buat tulang. sate. Betul? Okey. Lepas tu nak beli sosis sikit, bakar-bakar. Planningnya macam nak buat rendang kerang. Wow. Tapi Tak tahu resipi. lah. Kena minta Cimah tolong ni. Mana buat masak apa malam ni? So, malam ni lah mungkin. Malam ni bakar pun tak tahu bakar bila. Sebabnya baru nak beli dan baru nak perap kan. Perap pun nak kena cari. Tak yang ada api ke apa bukan ada api. Tahu yang orang cari tu kan? Perapan dia dah siap dah perapan tu. Kiranya kita letak just perap je. Tak payahlah nak blend bagai semua. Tapi kalau tak ada terpaksa lah blend. Pergi LYC satu lagi tu lah, Kemunting tu. Tapi LYC sana, LYC Kemunting tu tak ada dada ayam. Kita tengok ayam macam nak mati kan kat situ. Tak, kita beli dekat ayam tu kita beli dekat biasa ni. So maksudnya sekarang ni kita pergi terus Kemunting Untuk cari barang-barang lah. Ya betul. Mantap ayam ke tiba-tiba siang-siang ni segar. Masalahnya kita nak kena cari arang juga ni. Arang? Arang hari tu kita guna dah habis. Tinggal beberapa ketul je. Arang kena beli dekat LYC bukan ada ke? ada ke? Yang dekat luar tu. Bukan tu bawah kau. Ke DIY ada? Saya tengok DIY. Kena cari arang. So bahan yang kita cari adalah first kita nak pergi cari arang, kita nak pergi cari ayam, dada ayam. Kita nak pergi cari yang perapan punya paste tu. Okay, tapi kita akan masak semua ni dekat rumah Cik Mak. Dekat rumah Cik Mak. Okay, so Kita nak ganti. Kiranya Cik Mak off duty lah. Hari-hari tak off payah day. masak. Hari off day. Tak payah masak. Oh lain on duty. Orang lain on duty. Kita akan buat sate, kuah kacang, nasi pek, rendang kerang. Mak just bagi tahu je resipi apa, Alia masak. Itu. Okay, so let's go.
So guys, kita dah sampai ke So kita dah sampai ke LYC. Ni mati kecil lah. Buat ke barang? Troli siapa ni? Dah ambil troli kat sana. Awak ni cowok lah. Jomlah. Ni arang kayu. Kan saya cakap ada kat sini arang kayu. Arang ni okey lah. Ringgit weh satu. So kita dah ambil arang. Arang dah settle. Ini berapa gitu? Arang. Ni lagi. Aku dekat LYC. Okey. Boleh? Tu rendang. Bukan kalau nak masak rendang memang kena ada rendang ke? Dia punya apa? Pengencah rendang tu. Hari tu saya beli ada habis kat mak saya kan. Ayam madu. Berapa nak? Wah, ayam madu. Masalahnya mana sate punya? Itu mak awak biasa suruh beli berapa? First time tengok masak rendang. Selama ni masak lemak cili apa. Biasa-biasa je. Tambah santan, kerisik, gula merah, asam keping. Ya ni. Tapi dia cakap tak ada cakap pun. Berapa gram? A few moments later. Mampu. Buang dia udah si lama. Hotel 130. Berapa? 130. Barang penuh mahal. Tak penuh pun terus. So barang yang kita beli tadi itulah. So yang ni arang. Tu tak nampak lah. Kita on the way nak balik sini. So barang-barang semua dah beli. Korang tunggu hari esok. Okay? Ah, tak ada duit raya. Tak tahu nak salah siapa lah. Kita tunggu kan datang salam kita. Kau fikir kau siapa? Dah habis solat? Subuh. Oh, solat. Aidil ada. Allah sekalian. Ya.
Nampak pula putus tu. Nampak pula putus tu. Entahlah dia semalam lampu. Ni lepas pula dia main. Tinggi sangat dia boleh lekas tu. Alam dia tu bawah. Ha. Tak panas kan? Cinta. Bakar apa? Bakar apa? Sate. Abang cocok semalam. Ya. Yeah. Mana sate abang? Yang mana satu? Ini dia. Semalam nak 5. Nak makan apa hari ni? Empat. Nak makan empat cocok je? Ya. Ambil celup apa tu? Sosis celup. Kuah kacang. Sosis kuah kacang. Tahu. Okey gang, itu saja konten vlog kita orang hari ni. So, kalau korang suka, korang boleh tekan like, komen, subscribe, and jangan lupa tekan button alam loceng dekat bawah supaya korang tak terlepas video-video kita orang. Okay. So, it's time for sleep.